Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey sahabat-sahabat, hari ni Nek Yah nak tunjuk tape Nek Yah tu kan. Tape yang Nek Yah buat tu, cara nak jemur dan nak suruh tape ni sedap awet lah. Kira dah lama lah bila kita jemur tu. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey sahabat-sahabat, kalau kita nak simpan dah peti pun boleh juga. Kalau kita simpan dah peti ais, maknanya dia akan jadi gini lah. Jadi gini dan dia akan lembek sikit. Makna jadi gini. Tapi paling sedap kita simpan dia ni, kita jemur. Kita jemur kot cahaya matahari. Jemur sampai 3 hari. Lepas tu kita akan simpan dia. Boleh tahan lama dan sedap. Lagi manis lagi. Dia lebih kurang macam kata, macam kalau pisang salah lah. Ni tape jemur. Tape salah lah kiranya. Tapi benda ni mok Nek Yah dulu. Dia pernah buat gini. Kalau tape banyak-banyak kot, dia tak habis makan kan, dia jemur. Dia jemur duit tahan lama. Gitu. Jom sahabat-sahabat, kita pergi ambil daun pisang deh. Okey sahabat-sahabat, ni Nek Yah nak ambil daun pisang deh. Ambil daun pisang, nak lapik, nak jemur tu. Tengok mana kecil. Okey sahabat-sahabat, ni Nek Yah pergi ambil daun pisang ni. Nek Yah ambil 3 kelepuh ni. Daun pisang ni molek lah. Pisang ganda orang panggil. Dia pecah pun. Okey, daun pisang ni kita akan buat ni. Buat lapik lah. Buat lapik lah kita jemur tu. Sebab tape kalau kita jemur, dia akan bertambah sedap lagi. Pada Nek Yah lah, orang lain tak tahu. Daun pisang ni kita belah lah sikit. Tak perlu basuh lah. Sebab pokok pun dia tinggi. Ni alat je. Tak ada apa pun. Okey. Okey sahabat-sahabat, ni kita akan jemur dah talang. Kita lapik daun pisang dulu. Okey. Kita pakai sarung tangan deh. Okey, ni tape kita ni. Tape kita ni kita nak jemur. Nak jemur Nek Yah buat gini. Ambil ni. Ni buat lepek sikit. Biar jadi kepek-kepek gini. Satu sini.
Orang zaman dulu dia reka benda-benda gini lah. Ni sudah tahan lama. Sebab buat tapai ni dok. Dia ni makan masa kan 2-3 hari nak berjadi tapai. Jadi dia nak suruh imbuh lah dengan buat tu saat ni dia reka lah. Benda ni buat kerana sudah tahan lama. Orang zaman dulu. Ni Nek Yah tunjuk. Orang zaman dulu hamuk Nek Yah kipas tapai dulu. Dia buat gini. Tapi rasa memang sedap sungguh. Sedap pada tapai hok belum ni. Hok belum jemur. Sebab dia rasa manis. Wangi. Dia kemek-kemek ni nak suruh derah kering kot. Tapi awak sendiri boleh tak buat gini sebab banyak kan. Tapi beli tak padang nak buat. Sebab RM5 tu sikit je tapi awak buat. Sahabat-sahabat lagi. Kalau lah sahabat-sahabat buat tape, kalau tok manis tu adalah berpunca daripada ragi dah. Kalau ikut prosedur macam Nek Yah buat tu, kalau ragi molek, insya-Allah memang molek tape kita. Memang manis letih. Gitu. Seandainya takut sahabat-sahabat kata tak molek Nek Yah buat ni, bukan sabit cara buat tang lah. Sabit ragi. Kalau buat tang cara bersih, cara kikis macam Nek Yah buat tu, memang jadi molek. Okey. Ni banyak lagi ni Nek Yah akan buat seterusnya lah. Nek Yah akan buat habis. Okey, sahabat-sahabat. Ni Nek Yah boleh 3 ni. 3 talang ni. 3. Jom kita pergi jemur. Okey, sahabat-sahabat. Jom kita pergi jemur. Kita pergi jemur ni. Apa nama? Tapai kita ni. Kita jemur tu panas sini. Hari ni panas molek ni. Oh ni sahabat-sahabat ni. Nek jemur ni. Kalau jemur boleh 2 hari, kalau panas molek ni. Nek Yah dapat 3 talam. Okey sahabat-sahabat. Ni tapai Nek Yah ni. Hari yang kedua. Kita balik je ni dah. Kita balik. Lalak mari lalu. Lalak ni hati penyakit juga tu. Hok busuk pun dia urung. Hok manis pun dia urung. Lek tu. Tu orang kata tu. Lebah lalak. Orang tak ambuh kalau lebah lalak. Bahang belaka. Hok uduh molek. Hok uduh pun bahang. Hok molek pun bahang. Orang nak lebah lebah. Lebah suka benda manis je. Rasa sehari lagi Nek Yah molek ni. Ni hari yang kedua ni. Banyak lalat je. Sebab hari ni kurang panas Hello. Asak. Ini asak. Saya rasa kalau pun nak awang jadi juga dok. Kerana ni saya orang zaman
dulu kan. Kalau zaman dulu peti-peti sejuk pun tak ada. Mak Nek Yah dia buat gini ya. Dia buat tape dia buat gini. Okey. Okey, kita jemur lagi pula esok dah. Okey. Kita jemur lagi. Okey. Ya, sahabat-sahabat. Ni tape kita ni. Kering dah ni ha. 3 bau ni. Mana Nek Yah dia kecuk kan? Jadi 2 gini. Okey. Sekarang proses kita nak sipang lah ni. Kita sipang dalam ni. Ni kering dah tape kita ni ha. Kerah. Kering. Dia ada manis letih ni. Dia lagi manis pada hok belum jemur lagi. Ha. Tahu dah sahabat-sahabat. Manis letih. Ni bila dia dah jadi gini ni tak. Kita nak goreng pun boleh, nak pengak pun boleh. Ha. Jom kita sipang dah ni. Kita sipang dalam ni, kita buh lah peti. Tahan lama ni sahabat-sahabat 5 dah bulan tahan ni. Ha. Tu dah. Ni sebenarnya cara orang zaman dulu lah ni. Orang zaman dulu kan dia ada barang-barang ni nak sipang. Dia tak ada peti, tak ada benda. Ha, dia bubuh dalam ni. Dia jemur. Dia jemur, lepas tu buh dah bekas ni. Dia tak ada bekas gini, dia ada bekas macam upih pinang gitu. Ha, dia buat gitu. Okey. Ini satu. Kalau kita nak goreng sedap macam mana? Nak goreng ambil je. Pak pengak, bubur pun boleh belaka lah. Ni sikit lagi ada ni orang komen ni. Nek Yah tak pakai sarung tangan ni. Sahabat-sahabat. Yelah Nek Yah tak pakai sarung tangan tapi tangan Nek Yah bersih dah. Nek Yah cuci dah tangan ni. Nek Yah tahulah. Tahukanlah tangan kotor-kotor. Nak jamuh makanan. Oh. Komen tu agak-agak lah sikit. Ha gitu. Kerana tengah main hantam gitu. Tak muat air. Ada sikit tak muat. Sikit. Okey sahabat-sahabat. Gini dah. Cara sipang tape. Okey lah sahabat-sahabat. Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih banyak-banyak lah support Nek Yah. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan, dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, buatlah tape. Dan kalau ada tape, jemur lah gini dah sipang gini. Ha gitu. Okey, kita jumpa di lain video. Bismillah, Allahu akbar. Bye bye.